Hai semua, hari ini saya nak masak bingka pandan berlempah. Ada juga orang panggil ni bengkang pandan. Bengkang ni orang Perak yang panggil. Mula-mula kita kisal bahan dulu. Ini air pandan, 10 helai daun pandan kita kisal dengan 1 cawan air, 2 biji terul, santan 1 cawan, lagi setengah cawan, 1,5 cawan santan, gula 1 cawan. Saya suka guna cawan yang sama. Lepas itu tepung gandum 2 cawan. Masukkan semua dalam pengisal. Satu sudut teh garam dan juga 1 sudut teh serbuk kayu manis. Dan juga 1 penutup esen vanila. Ini semua kita kisal. Kisal sebati. Saya lupa nak letak minyak. Minyak lebih kurang 2 sudu. Orang boleh guna butter ataupun margarin. Lepas itu kisal lagi sampai dia sebati dah semua. Selepas itu kita tuangkan dalam loyang yang sudah disapu minyak. Masukkan dalam loyang. Ini resepi ni you orang boleh letak itu pewarna kalau you orang nak letak. Saya tak ada letak, saya mak guna pewarna pandan yang asli. Lepas itu saya taburkan sedikit jintan kasar. Jintan kasar saya dah tumbuk sedikit. Saya letakkan jintan. Saya letakkan juga ini apa biji ya? Sudah lupa biji ni. Dan saya letak juga serbuk kayu manis. Kamu orang boleh guna serbuk buah pala. Kalau tak ada, boleh guna aja serbuk buah pala, serbuk jintan, serbuk kayu manis pun boleh. Selepas itu kita bakar. Selepas itu bakar dalam oven. Saya guna suhu 180, api atas bawah selama 1 jam. Sebab saya mahu dia bergerak. Ikut oven kamu orang masing-masing lah. Okey. Ini dia bingka pandan berempah kita sudah siap. Nah, saya tak ada guna pewarna tau. Saya guna memang perisa pandan yang pandan punya color ini. Warna daun pandan. Terima kasih.